Daripada simpan aset yang kecil kepada ada aset yang lebih besar, iaitu tanah dan juga rumah. Jadi kalau tuan-puan nak tahu macam mana, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save juga video ni untuk rujukan akan datang. Jadi tuan-puan, sebenarnya dengan bermulanya kita menabung dalam bentuk emas serendah RM100 ataupun serendah 1 gram setiap bulan secara konsisten. Kalau tuan-puan menabung, setahun tuan-puan dah ada 12 gram emas, 2 tahun tuan-puan dah ada 24 gram emas. Malah saya yakin tuan-puan akan ada lebih daripada tu lagi. Sebab apa? Sebab memang fitrah manusia, kita ni akan jadi ketagih bila kita menabung dalam bentuk emas. Memang dah jadi lumrah dah tuan-puan, semua orang sukakan emas, semua orang sukakan harta, betul tak? Jadi bila kita menabung dalam bentuk emas, keajaiban akan berlaku. Kita akan mula berkira-kira untuk menabung dalam bentuk emas, untuk ada tabungan dalam bentuk emas dengan banyak, supaya one day kita boleh alihkan aset emas yang kita dah simpan beberapa tahun kepada aset yang lebih besar, iaitu tanah ataupun rumah. Jadi sesimpel itu sahaja tuan-puan, sebenarnya kita boleh memiliki aset yang besar, iaitu rumah dan tanah. Jadi bermula dulu dengan menabung dalam bentuk emas secara konsisten. Menabung sampailah kita ada emas dalam jumlah yang banyak. Okey? Jadi semoga bermanfaat. Perkongsian santai tapi sampai. Teruskan follow saya.